Okey, kita pergi ke tadi. Apabila persoalan yang ditimbulkan bahawa di mana perginya bangkai kapal Melayu ni sampai tak jumpa langsung. Alhamdulillah, di Pulau Melaka dijumpai satu bangkai kapal. Bangkai tu kapal apa? Wallahualam bisawab. Tunggu dulu. Kapal tu katanya kayu-kayu tu daripada kayu-kayu kat Nusantara ni. Okey, lepas tu katakan dia punya pentarihan pun dah dibuat ke kurun ke-13 Masihi tu. Mungkin kat situ. Kita tunggu je, kita sabar. Tapi ini berkenaan dengan persoalan yang kami tanya semasa bulan 4 hari tu. Semasa kami terbitkan episod kelima tu, mana pergi bangkai kapal-kapal Melayu yang besar-besar yang kata hebat semua yang kita dah tunjuk tadi tu kan. Mana pergi? Dalam shipwreck punya ni pun tak ada kan. Ada cuma kapal-kapal Cina, kapal-kapal tu. Brunei punya shipwreck punya rekod pun tak ada. Ini pun tak ada. Kita semak banyak dokumen, tak ada. Semua tak ada. Lepas tu yang ada cuma sampan jong kecil tu adalah. Dekat Johor, kat Pontian tu ada jumpa satu. Lepas tu, mana lagi dokumen? Hari ni tak jumpa saja. Dan dokumen-dokumen tu tak ada langsung. Lepas tu kita tanyalah. Kita bertanya kepada orang-orang lama dan sebagainya. Dan bila kita tanya pada orang-orang lama ni, dia kata macam ni, kalau kau cari kat laut tak jumpa, dia kata. Kalau kau cari laut tak jumpa. Sebab kapal-kapal Melayu ni, dia orang kata kapal-kapal Melayu dia punya pembinaan dia kukuh, susah tenggelam, susah karam dan sebagainya. Dia akan ada jangka hayat dia. Kapal-kapal Melayu ni satu masa dulu apabila dia selesai dia punya usia penggunaan dia, maka dia akan balik kepada pelabuhan dan akan dirungkai. Ini menurut cerita yang kita dapat kan. Dia akan dirungkai, disalvage kan. Kayu-kayu tu kan diambil untuk dibuat bangunan-bangunan kan. Kayu-kayu yang digunakan sebagai kapal-kapal lautan tu dibuka, dibongkar dan dibuat bangunan-bangunan. Dibuat rumah, dibuat gudang, dibuat macam-macam kan. Jadi disalvage dan di-repurpose. Sebab tu bangkai kapal Melayu tu tak ada. Dia kata bangkai kapal Melayu tu ada kat darat kan. Dia kata bangkai kapal Melayu ni ada kat darat. Pergi tengok kat darat kan. Kat darat. Kapal-kapal lama. Kayu-kayu kapal lama dibuat bangunan. Itu cerita orang-orang tua yang kita dapat kan. Semasa kita selesaikan episod tu. Lepas tu Alhamdulillah jumpa bangkai ni. Tapi kita tunggulah penyidik tu nak cakap apa kan. Penyidik tu nak bagi tahu apa, data-data yang dia dapat tu kita tunggu saja. Kita doakan yang terbaik saja. Kalau kata itu dia kata bukan kapal Melayu, terima je lah. Nak buat macam mana? Sebab dia orang nak buat kajian. Kita ikutlah data yang dibuat kan. Tapi kalau kata dibuat kajian tu, kalau kata kapal yang dijumpai itu bukan kapal Melayu sekalipun, dia tidak menafikan sejarah yang dicatat oleh tamadun-tamadun dunia ni kan. Tamadun Greek sebut benda ni dalam Periplus of Erythraeus ni. Periplus of Erythraeus dia sebut tentang Polandia Pota ni kan. Dalam ni disebut Polandia Pota pada kurun pertama Masihi. Polandia Pota ni di dalam Ptolemy. Dalam Ptolemy, di dalam Ptolemy Geografia dan Pliny, tak silap saya. Dua ni rekod Greek yang awal yang mengatakan terdapat kapal-kapal besar datang daripada Timur India kan. Timur India. Dalam ni disebut tentang Chrysa tu. Chrysa tentang semenanjung tanah Melayu ni. Disebut Chrysa dekat situ. Dan dekat sini juga disebut Gangga Negara kan. Gangga Negara yang diorang kata dekat India dan sebagainya. Tapi bila kita tengok pada ciri yang disebut tu, disebut selepas pada Chrysa kan. Sampai Chrysa tu, Kepulauan Emas tu jumpa Gangga Negara. Dan disebut bahawa kapal-kapal besar ni, kapal-kapal yang boleh bawa muatan-muatan besar ni digelar sebagai kata kapal Polandia Pota. Polandia Pota ni disebut bahawa ini ialah datang daripada bahasa Melayu oleh Wilfred Hitchcock. Disebut benda tu. Asal usul dia kata itu asal usul perkataan Melayu. Dan diambil pula daripada rujukan yang dibuat oleh orang Cina kepada kapal-kapal besar yang masuk ke pelabuhan-pelabuhan mereka, orang-orang Kunlun tu. Kunlun Po, kapal Kunlun. Disebut dalam tu. Sejarah macam kita tunjukkan tadi. Itu rekod-rekod tu ada. Walaupun katalah kapal Pulau Melaka tu dikatakan bukan kapal Melayu sekalipun, dia tidak memadamkan rekod-rekod catatan yang ada di seluruh dunia mengenai kapal-kapal besar yang datang daripada Timur India ni, yang datang daripada kawasan Kunlun ni kan. Itu tidak boleh menafikan perkara tu sebab rekod-rekod tu memang ada. Bila dah keluar benda ni dah mula dah orang petikai. Dia kata rekod Cina tak boleh pakai kan. Rekod Cina. Tiba-tiba rekod Cina tak boleh pakai pula. Bila rekod Cina support kita ni, rekod Cina dah tak boleh pakai dah kan. Mana datang manusia ni macam ni. Mana datang ni makhluk ni. Makhluk ni tak tahu apa nak buat lagi kat dia kan.